Kau suluh kan tadi kan? Nak masuk tak? Menyala lah. Nak masuk tak tempat ni? Kalau nak masuk, aku ada satu cara nak masuk. Tempat tu geng. Kau tengok sini. Buddha. Tu Buddha. Aku rasa ni tempat ni. Diorang jadikan tempat Bayang. dukun. Hai. Oh kan. Perubatan je lah. Perubatan Cina. Untuk perubatan Cina lah. Aku pun dapat rasakan. Sebab banyak barang-barang sembahyang. Perubatan kan. Ada sofa, ya. Dia 24 hour buka. Nature 7E lah. Jumbo. Ada ribu yang kau nampak buku jalan tu, Bu? Dah lah, sakit kaki aku, turun bawah sana lah korang. Ha? Turunlah bawah sana. Aku tak nak dah lompat sakit kaki lutut aku. Dah jalan depan. Nas, jalan Nas. Aku dekat je. Dah boleh sikit dah. Dah boleh sikit. Dah boleh sikit kot. Dom pertama okey dah. Dom pertama okey lah. Dom pertama okey. Kalau boy Kat dalam live Nas, semangat geng. Saya dah cakap kat korang dah. aku buat subscribe lah. Geng, gentle saya cakap okey. Ni untuk viewer boy, viewer Nas. Okey. Ni beberapa hari ni tas kita orang tak okey. Kemungkinan kita akan buat dekat subscribe je geng. Kita akan buka subscribe only je guys. Tak payah boy sini tak payah. Tak payah. Ada motor. Okey Nas depan. Terik kan? Tapi dah burung. Tempat best tu. 2 hari lagi tu memang tempat memang. Memang. Hei, situ memang. Hei, kita tahu aku nak cakap lah. Kita kelas kat kelas pisang ni. Halo, tengok ni. Tempat best. Itu billahi wa tallahi memang sangat-sangat best. Bapak kau. Aduh. Oh, situ. Hah? Jalan. Mana ni? Kiri kanan? Ni Kiri kanan. Masuk tu. yang pergi tadi pagi. Nanti tadi sekejap. Lagi dia body. Dia selepas 6 jam baru boleh keluar. Jam-jam. Jalan geng, jalan. Dekat Nas, dekat Boy, jalan guys. Kecil-kecil pun tak apa geng. Jangan emoji je lebih. Jadi bos, jangan emoji. Oh. Jangan nak suruh nyanyi lagi ya. Idea tu dah okey lah. Tu. Nampak tu? Tu kau nampak tak celahan-celahan katil ni? Nampak tu? Oh, yelah weh. Dia tukar kulit kat sini. Ini besar ni. Besar. Ini ni. Tu nampak tu anak dia? Tu. TS. Tu nampak tu? Weh, besar ni. Tu bawah tu celah tepi sana pun ada lagi. Sarang dia mah. Aku rasa dia ada ni. Ni baru lagi ni. Tu guys. Nampak tak tu? Kulit dia. Mesti ada ni. Dia mesti ada. Tu nampak tu? Kilo berapa bang? Ni. Tengok tepi ni pun ada. Ni. Ke? Besar weh. Satu kali. Tu nampak. Ini baru lagi korang. Ini baru lagi. Ada 4 ekor. Ni lagi ni. Ni nampak yang kepala dia. Tedung. Tedung salah. Dia selalu duduk dekat dalam lubang-lubang besi sebab sejuk. Betul dah. Betul dah, lubang banyak Ya tu. Betul lah tu. Betul dah. Tapi ni mak dia besar. Mak
Laki dia. Banyak dia bukan ni, ada 4 ekor. Kalau ikutkan dia punya ni 4 ekor. Yang ini kepala dia ni, geng. Nampak tu kepala dia tu, kepala Edong. Sebelum tim Paranama masuk, ada tim Ghostbuster yang masuk sini. Ni lagi seekor. Apa ni, boy? Betul tadi aku punya. 1. Bawah ni seekor. 2. Banyak ni. Ini ni, geng. Dah lah, aku jalan sampai belakang tadi cari lihat tak ada apa-apa dia. Apa nama ni? Yang warna coklat. TS. Oh, Tedung kan ada hitam. oh Sami. Sami punya ni. Tag. Ni tedung ni. Tedung yang kelabu. Ya, tempat ni lah. Kau tengoklah kat sini. Nas, jangan lagi Tak, aku check dulu. memanglah malah cek-cek ni tak nak keluar. Macam mana ni? Ini kabu ni dia buat sekarang ni kabu. Ya, aku rasa dah. Besar ni. Tengok dah ni. Tak apa. Ini sama. Ini pasal tu kan dah bagi kalau bagi apa kan? Apa ni? Dah ada ini ha. Kamu apa? Besar. Sarang dia kot. Itulah. Yang ini betul-betul seketulnya dia keluar. Ni nampak ni. Seketul. Sampai belakang ekor dia. Dia akan keluar dari sini. Tapi dia suka masuk celah-celah ni. Ni celah-celah ni. Yang bahaya. Dia suka masuk celah-celah katil. Tapi tak tahulah. Macam saya cakap dia akan duduk dekat sama ada dalam loker ataupun dekat atas shilling. Ini je yang dom, ada katil, ada tilam, ada almari. Tapi jangan risau, insyaAllah mudah-mudahan dimudahkan urusan di sini. Korang doakan je. Janganlah berasa saya di sini. Oh, maknanya dia kalau besar bersalin. Dia akan pantang kan? Dalam pantang kan? Sekarang ni dia tengah dalam pantang. Maknanya dia akan duduk kat tepi-tepi sungai cari singgang. Yes. Dia akan cari singgang. Tapi dia tak urut ke? Takut peranakan dia jatuh kena urut ni. Kena tarik balik. Maknanya kan Ni dia itu bersih. dia tak boleh makan laksa. Saya ada bagi yang 70 poin tau. Alhamdulillah. Dekat sini tak boleh seru-seru ke lah? Boleh je. Mana ni macam familiar je. Tak tahu lah. Camp. Itu memang tempat dia ni. Lokasi PNC. Lokasi tak boleh tahu. Tapi pelik kan? Sebab kalau jenis mamalia macam ni, dorang tak jalan secara berkelompok tau. Walaupun dorang membiak ataupun dorang salin kulit macam ni, dorang tak keluar datang sekali keluarga. Aku rasa lah sini ada bau yang buatkan orang datang untuk salin kulit. Tak ke? Ada bau orang sebab banyak tau. Bukan Tak ada yang tak ada ular. Selepas dia dilahirkan, dia memang berdikari. Dia sama je macam buaya. Selepas dia dilahirkan, dia memang akan berpisah, cari lauk sendiri. Tapi ni sampai ke salin kulit. Confirm. ni sekarang.
Sekarang cari yang tu yang kosong. Ni macam ni. Ni kosong ni. Buh. Buat dia ni. 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 Kau cuba angkat. Ha? Cuba. Ya, benda dia tak keluar dengan osik. Dia adalah jenis ada yang ngejak tu. Mamalia beranak. Mamalia. Bukan. Dia bertelur, ni bertelur. Reptilia. Mamalia. Ada ni. Nah, ada Nas. Kau semua? Ada. Betul tak? Ada Nas. Nas, ada. Betul tak? Kau betul? Ada. Kau nampak? Ada. Saya dah lama ni tak ada guys lepas saya dah konti sini je. Ada. Yang tu. Terbayang cerita anak Honda tu. tu. Kau kena tak jari dulu macam tu. Oh dia. Bila dia krak, baru tarik keluar. Oh. Itu cara dia. Hospital terdekat berapa minit? Hey gang, thank you guys. Thank you korang. Thank you tak berhenti. Thank you so much. Thank you. Tak apa yang kecil-kecil. Kecil-kecil pun tak apa gang. Thank you. Pakai yang punya tadi benci. Tak apa, peace. Kau gila. Tak ada no. Tak ada pergi hospital je lah. Dah jom. Lagi kita kat sini, lagi dekat kita dengan ajar. Fake. Thank you my brother. Thank you juga yang lain. Thank you so much. Dia takkan main dekat bawah tu, kebiasaannya dia akan ke atas. Ya. Sebab tu saya target dia dekat ceiling. Lepas dia salin kulit, dia duduk kat atas ceiling. Sebab kat sini banyak juga tikus. Tengoklah tahi dia tu. Thank you Nadine. Mantap kali geng korang. Thank you so much. Thank you korang. Thank you. Yang ini je saya tak boleh tunjuk. Yang ni ada juga geng. Katil, tilam semua. Cuma dekat ujung tu dia ada motor guys. Kalau kat atas ada lori. Motor tu. Di sini ada motor ni. Saya tak tahulah motor siapa. Mungkin orang ni. Orang jaga sini kot. Allahu Akbar. Okay. Thank you, K. Kejut aku. Nak sedap-sedap PM. Berapa? Berapa one shot? Oh ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Wish. Gila weh. 11, 12, 1, 2,5 4 jam mat. Malu ya. Empat jam tu guys. Ni pun modal lagi geng. Esok beli gam. Pai. Patah lagi. Aduh, ya dah dah, ini je yang ada. Tak ada stok dah ni geng. Belilah baru. Senangnya korang order. Ila, thank you. Senangnya korang order. Geng, korang puas hati tak hari ni guys? Geng? Fake, thank you Fake. Maaf nak tanya, dah habis ke? Ya, saya start pukul 11. Puas hati tak guys korang hari ni? Berbaloi tak geng 4 jam tu guys? Saya tolak lah setengah jam tadi kita duduk kan. Berbaloi tak geng? 11, 12, 1, 2 4 jam tu guys. Dekat Kedah ke? Dekat Marang.
Kota Baru. Alhamdulillah. Terbaik. Lama tak tengok lagu live, puas hati sangat. Takkanlah korang tak puas, geng. 4 jam, geng. Korang nak tengok hantu apa siap 4 jam? Korang tengok movie pun sejam lebih je tau. Ini 4 jam. Aduh, geng, kaki saya melecet lah. Aduh. Ni yang malas kaki melecet ni. Tak pakai stokin. Terima kasih semua gifters, semoga murah rezeki. Amin. Oh ya Allah. Ya geng, buka ni jap. Buka slipper jap. Ada orang geng. Baru nak start parah lagi guys. Kita teruskan je geng. Saya tawakal je guys. Tawakal je geng. Ada tak ada. Apalah, jalan je lah. Uish, 4 jam lagi. Saya tak sangka saya survive. Saya tak sangka saya survive sampai pukul 2 lebih. Sebenarnya ada lagi satu blok yang tadi petang kita jalan tu. Yang apa nama? Kelas tu. Tapi kelas tu kosong. Kelas tu kosong ni. Tapi dom semua kita masuk. Cuma yang tak syoknya sebab dom atas dia ni. Dom atas dia kosong. Dom atas kosong. Hari ni baru dapat tengok full. Ya, sebab awal. Sebab tu saya tanya korang berbaloi tak hari ni. Dengan korang tonton, dengan apa yang korang tengok hari ni, berbaloi ke tidak? Melecet mata kaki aku. Bobby! Lecet geng kaki saya. Di Zamir, mana fly tu di Zamir? Marang dekat Terengganu ke? Tak. Dekat situ dah ada 3 lokasi. Marang, Kedah. Marang, Kedah, Kota Baru. Marang, Kedah, Kota Baru. Sebaik saya tak tambah kat situ Sabah Sarawak. Aduh, yai. Labu datanglah Terengganu pula, insyaAllah.
Geng, macam mana rupa skrin ni, geng? Ya Allah, depan terkopak-kopak. Nampak ni? Depan terkopak-kopak, belakang see-through. Pantai Pandak. Pantai Pandak. Oh, dekat atas gunung tu. Saya selalu kat situ. Situ selalu orang buat ni kan, ritual. Saya selalu naik atas bukit tu. Atas bukit. Apa dah nama bukit tu? Kalau Terengganu, saya kata, Terengganu ke? Bukan Terengganu tu. Tu Kuantan. Kuantan rasa saya. Datanglah Labu, insyaAllah. InsyaAllah nanti kan kita datang. Kalau ada rezeki kan kita datang ni, guys. Sebab saya dah 2 bulan straight ni. Bulan lepas kita datang sekejap. Bulan lepas kita datang berapa hari kan? 8 hari Bulan lepas 8 hari. Ini bulan ni, hari ni dah masuk ke 12 hari. Ni hari yang ke-13. Bulan lepas. Selebet lagi, geng. Okey, geng, kalau saya bermisai, berjanggut. Saya nak jadi ni, nak jadi siapa namanya? Shahnaz. Bukan Shahnaz. Tak, apa masalah korang tak ni? Apa masalah korang? Kau apa hal? Dah makan belum lah budak tadi? Dah. Saya makan nasi goreng chicken chop. Tak comel. Ingat apa? Teddy bear ke apa ni comel-comel? Jadah comel-comel. Habis pukul berapa hari ni? Wish, baru habis 2.30 tadi. Daripada pukul, ingatkan habis pukul 3 tadi lah. Betul-betul kaki dah melecet ni. Tadi kan berbaloi tak? Pukul 11 hingga pukul 2.30 tu berbaloi tak? Kalau tak berbaloi, saya merangkak lagi jalan. Tak sempat tengok you. Baru on je. You start tadi pada pukul 11 tu. Ngantuk. Dia punya kipas. Masuk kereta bu. Daripada kau rehat masuk kereta, baik balik. Kereta saya parking bawah, guys. Ni saya bawa naik barang naik atas. Sebab tadi hujan, so kita tak boleh buat base kat kereta. Labu ni kalau ada Maggi goreng sedap ni, nugget, tai itulah. Memang kat situ seorang je ke Labu? Tak. Diorang ada kat bawah. Ada Boy 7 dengan Nas. Labu, esok mana destinasi? Lepas Semarang, ke Pundeng Marang Skaper. Topi Fury tu, kenapa bateri aku makin turun pula ni? Kau ajar tu.
Tak datang Penang ke Labu? Tak. Lepas Semarang Kuala Pilah. Malam esok pukul berapa buat live? Macam biasa lah. Macam biasa. Esok kita kena survey satu lokasi ni. Ada hotel 4 tingkat. Ada hotel 4 tingkat. So kita tengok dulu. Saya tak tengok lagi tadi. Dia dah bagi lokasi dah. Mak jauhnya. Mana nak buat base tu tempat ni? Aduh, susah siap nak buat base tempat ni. Terlelap ni. Sekejap geng, saya tengok lokasi esok guys. Susah ni geng, tak ada base. Dia tak ada tempat base. Esok kat mana? Base kat kereta je lah. Okay. Aduh. Bobby. Dah habis dah. Bobby, terima kasih. Orang baik. Du 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 du.
Ke baru nak cari? Dah habis. Saya start awal. Du 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 du. Gila Teluk Panglima Garang ada tornado Ada puting beliung dah jadi separuh. Sebenarnya kali kedua dah sebenarnya tu. Sekolah saya dulu sedih tengok. Buat mati. Laju dia lari. Aduh. Tercabut atap bu. Apa dia bu kat mana? Abu tengok tak yang terpakar kat Setia Alam. Tengok. Dia buat mati tu ikan tu. Ikan haruan. Ikan haruan buat mati geng. Ada ular lalu tepi dia buat mati ke. Lepas tu ular tu lalu balik pada ular palsu je pun. Pandai berlakon ni.
Oh ni lah sekolah tu kan. Tapi elok diorang belajar lagi. Oh ya Allah. Sedap ni walaupun angin ni slow. Bukanlah slow, maksudnya angin ni tak kuat sangat. Sedap lah.
Janganlah macam tu, kesian mereka. Kenapa? Apa yang kesiannya? Bangun-bangun ada yang bunyi pula. Kau bagi sekarang. Nah, kena bagi. Sedap geng sebab dia kena kipas ni kan. Sedap. Okay guys, saya end live dulu. Jumpa korang besok. Bye bye guys. Assalamualaikum. Ya, saya dah tertidur dah geng sebenarnya. Saya dah tertidur. Bye. Assalamualaikum. Thank you so much for today. Bye bye. Wow.